Ramai beratur chef ah. Ramai queue tu. Tak ramai. Ha? Tak ramai. Tak ramai, tak ada orang ah. Tak ada orang. Dia kata tak ada orang kedai chef. Dari bulan awal dia cakap Chef Amar tak ada orang, tak ada orang. Nah, tak ada orang ah. We are the king lah, babe. Ya. Lam Shang, you know. Ya, ya, King of Lam Shang ah. Okey, assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wee dan hari ini saya nak pergi Terjah tu ah. Bazar Ramadan Stadium Shah Alam Section 13. Ni yang kata apa, first time sampai kat sini. Saya sebelum ni kan tak pernah lagi sampai kat sini. Kalau kau nampak dekat sana tu kan, gelap nak berjalan lebat. Jomlah kita pergi Terjah tengok, jalan tengok apa yang best dekat Bazar Ramadan Stadium Shah Alam. Jom. Okey geng, sebelum hujan turun, nampak gelap lah. Baik kita pergi pusing-pusing dulu. Kita tengok apa yang best dekat Bazar Ramadan Stadium Shah Alam ni. Jom. Okey, dekat sini kan kalau kau nampak di tengah beratur panjang ni, dia orang semua nak pergi tu beli nasi biryani ataupun nasi Arab Chef Amar, King of Lam Shang. Ui. Ramai geng, ramai. Beratur panjang. Tu dia. Meriah geng. Ni tengok, yang tengah ramai beratur ni tengah tunggu turn nak beli nasi Chef Amar. Ui, ini apa ni dia. Nasi. Assalamualaikum Chef. Salam. Okay, Chef, sihat? Sihat. Oh, nampak ramai beratur Chef ah. Ramai queue tu. Tak ramai. Ha? Tak ramai. Tak ramai, tak ada orang ah. Tak ada orang. Dia kata tak ada orang kedai Chef. Dari bulan awal dia cakap Chef Amar tak ada orang, tak ada orang. Nah, tak ada orang ah. So tak ada tak apa lah. Saya tengok kan Chef, lagi ramai orang tak suka Chef, lagi ramai orang beratur beli. Betul Chef? Alhamdulillah. Alhamdulillah Chef. Kita we are the king lah, babe. Ya. Lam Shang, you know. Ya, King of Lam Shang ah. Masih lagi King of Lam Shang ya. Ini apa Chef? This one lamb shoulder. Lamb shoulder. Mana abang? Oi. Lamb shoulder Tengok sikit Chef, tengok sikit. Ini set dulang ni berapa ringgit Chef? Ini set, babe. Ini 388. 388. Ya, anak pun 399 tapi orang tak suka lah pula. Boleh makan berapa orang? Ini saya bagi satu talam dua because ini half. Normally I give only one whole lamb shoulder. Okay. Boleh rasa Chef? Dia rasa. Tengok. Oh. So tender. Very tender and very flavorful lah. Okay. Jangan risau. This one ada also paper. So the meat. Because it's not direct. It doesn't touch the aluminum foil lah. This is the original authentic nasi makluba. Nasi makluba. Bukan yang makluba you tengok dalam bazar-bazar ni semua. Ini bukan makluba bang. Ini bukan mai. Ini Palestinian authentic national dish, you know. So we cannot play the fool with that. Ya. Kita tak boleh main-main. Betul. Tahun ni saya ada menu banyak. Apa tu? Minum apa? Saya ada menu lamb shang, roasted chicken, biryani kambing, nasi biryani, nasi kapsa. Ini coming every weekend. Makluba, mandi, Bukhari. Dekat Putrajaya pun sama? Putrajaya? Putrajaya tak. Putrajaya ada satu kemah. Kita tak boleh taruh banyak. So Putrajaya very famous with lamb shang, mandi and biryani rice lah. Now we are giving them biryani lamb also. Okay. Nasi makluba. Dia ada carrot. Dia ada potato. Dan dia ada cauliflower. Okay. So semua ni bahan-bahan mahal lah.
dia ada tomato pula. Dia ada garlic dan dia ada onion. Ada cili api. Okey. Dan on the top of that kita taruh apa? Telur saffron. So dia main sama sambal. Sama sambal. So you nak order lauk apa you nak order kita boleh lauk boleh custom lah. Biryani. Ini biryani kambing leher. Ya. Ui, saya macam. Ini kambing leher, Pak. See? Kambing. Ini menu baru je. Ini menu baru, Tuan. Ini saya guna rempah sendiri. Chef Amal biryani rempah dan dia bekat, memang bekat dan dia sedap lah. Ya, nampak bekatnya. Okey, lagi ada chef. Apa lagi menu? Dan kita ada nasi biryani. Ini yang nasi biryani dari Hyderabad lah. Ini yang biasalah. Okey. Ada saffron je. Saffron ada. Okey, ambil bau. Oh, bau sedap je. Okey, makruh tapi ini boleh tahan lah. Makruh. Okey. Okey, chef. Tahun ni saya ada lagi satu nasi. Ya. Ini apa, chef? Ini nasi kapsa. Ini nasi kapsa yang authentic punya. Ini coloring tak ada. Okey? Ajinomoto tak ada. Okey. Semua minyak sapi kita guna yang RKJ lah, yang paling sedap punya lah, yang paling berkualiti. Dan kita guna saffron. Dan ni kapsa kita guna Chef Ammar kapsa spice. You can find it in my YouTube lah. You can find it in my other social media lah. Ya. You can go to my website www.chefammar.com.my. Okay, and will be coming the menu and will be coming Chef Ammar product lah. Ini mango lassi bersama saffron, Tuan. Wah, mango lassi guna saffron Ya. Saya guna saffron asli punya. Jadi berapa ringgit, chef, botol ni? Ini RM10 saja. RM10 saja. Hari ini saya bagi RM8 saja. Ini berapa? 10 ke 8 hari ini? Hari ini RM8 buat promotion. Buat promotion. Muka sama, chef. Ini mudah ini Tuan. Bila you datang sini, kita ada banyak menu. Kita sudah taruh ke depan. So ambil gambar your menu, dan tengok apa you nak. Next. Lock your order. Siap, sedia duit. Bila you datang counter, terus order. Tak bayar fikir nak buat apa. Ya, betul. Terus order. Ya. So orang belakang dia tak jadi jam lah. Betul, chef. Saya ada 2 counter, apa saya nak lagi? Betul. Saya tak boleh taruh lagi 1 counter. Lagi 1 counter siapa nak jaga duit? Ya. Ini anak saya lah yang jaga. Ini orang bekerja saya. Ini orang bekerja saya sudah lama sama saya. Saya tak boleh taruh part time lah. Betul. Ini duit. Ya. So basically what we need from all the followers, fans, supporters, may Allah bless you all with good health and good rizki. Tolong tengok menu apa, because tahun ni saya gila already. Tahun ni saya nak bagi banyak menu, banyak nasi. I nak bagi you choice. I tak mau bagi nasi mandi. Tak. Saya nak bagi choice. Apa saya masak dalam kedai aku, saya nak bagi sini juga. Haters memang ada. Ini haters semua fake account lah. Kalau you pergi tengok yang orang cakap apa, Chef Ammar makan ni halal ke? Tekan profile dia, 0 follower, 0 like, 0 I don't know what, you know. All this is actually fake account. Yang orang cakap saya orang asing, saya bukan orang asing. Saya sudah jadi orang Malaysia lah. Okay? So mana ni saya ada hak dalam negara ni, alhamdulillah rabbil alamin, because saya dapat jadi warga negara lah. Alhamdulillah. Anak saya anak Melayu. Saya Malaysia. Ada beza Melayu dan Malaysia lah. Saya tak mau cakap banyak lah. Okay, isteri saya anak Melayu. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kalau ada haters lah. Kita tak boleh buat apa. Kalau dia pernah hantam ke apa ke, oh, I beli tak sedap. Saya nak bagi message ni semua orang. Siapa beli? Kata makan I tak sedap, bagi I receipt, bagi I makan yang tak habis, aku bagi duit balik. InsyaAllah 1.5 time. Aku bayar minyak you, aku bayar toll you, aku bayar parking you. Saya tak ada masalah. Saya yakin, because hari-hari tangan ni masak. Hari-hari otak ni bagi instruction, bagi guiding to my staff, how to do, where to do, what to do, when to do. Because badan ni setiap hari pukul 5 pagi kita bangun, kita sahur rumah, dan lepas after sahur kita mandi dan kita keluar. Dan saya semayang support bersama staff saya tahu.
Pasal apa? Saya nak bagi yang makanan Berkat, 5 star. berkat, 5 star quality. Okey, Saya okey. bukan tunjuk ni dan I tunjuk lain. Saya bukan cakap, oh I guna minyak sapi dan I guna minyak sawit. Tak. Alhamdulillah, tahun ni kita ready lah for everything. Okey, chef. Okey, chef. So, chef, good luck, chef. Thank you. Selamat berpuasa, chef. Selamat berpuasa Habib. Assalamualaikum. Okey, salah, chef. Jumpa lagi, chef. Baik. Kalau sampai situ beritahu abang. Okey geng, ni dia punya menu dia. Tengok lamb shank, mini rice. Ni dia punya harga dia untuk tahun ni. Kau boleh tengok sini. Boleh? Boleh. Ambil gambar, boleh. Boleh. Follow. Oi, Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Salam. Jual apa sini bang? Jual apa ni? Kita jual smoke nasi arang, brisket. Abang boleh tengok brisket kita. Kita ada 3 jenis. Lamb shank habis, sold out. Tinggal brisket dengan ayam. Brisket pun habis dah. Ini dia punya ni lah. Dia makan dengan apa ni bang? Makan dengan nasi arang set kita. Nasi arang. Nasi arang. Nasi arang made in Malaysia. Kita buat sendiri. Nasi arang. Resepi kita. Mana nasi dia? Nasi dia kat sini. Oh, itu nasi dia. Boleh macam nasi arang Nasi arang. Kita Okey, masak pakai arang bang, pakai kayu api. Masak pakai arang. Pakai kayu api. Itu ada flavor dia, ada smoky sikit. Wah, best. Ayam tengok. Game dekat sini, satu drop phone game dan satu lagi spin and win game. Okey, siapa tuan-tuan mana yang lebih mudah spin and win ni? Ni dia geng, dia orang punya nasi. Nasi dia betul, dia punya arang dia. Ada rasa smoky, ada bau smoky sikit. Nasi arang. Oh dia. Okey, alright. Terima kasih ni. Saya kan sebenarnya tak tahu nak jalan ke mana. Macam tak ada hala tujuan. Sebab first time sampai kan. So dia punya pelan laluan dia tu tak berapa tahu lagi. Kita main redah je lah. Tengok kan, jom. Alright, jom kita jalan masuk dekat lorong ni. Tak pastilah sini dia jual apa. Ini chicken squid. Betul ni ada brother tengah nyanyi ni. Okay bang, tadi. Ini kebab albab. Tiga budak gemuk diusup nut. Ini ayam golek Zahra. Okey, sini ada jual tongo. Jalan lagi sini ada. Ini warung di Teratak, masakan Negeri 9. Pak Mat laksa Penang dan mi kari. Kek batik, puding karimal. Sini pula ada jual kek batik. So yang tengah beratur panjang ni, jom kita tengok. Dia orang nak beli ni lah. Shawarma geng, shawarma. Tu dia. Shawarma Anas, nasi Arab geng, ramai. Mereka nasi Arab shawarma. Nasi Arab shawarma. Ayam ada. Ada ayam, Ada. daging ada. Ini ada chicken mandi. Chicken mandi. Ya, this one ada lamb shank. Lamb shank pun ada. Lamb shank this one. Ui, banyak kan. Ni baklava. Kunafa ada kunafa. Ada kunafa sini. Oh ada. Oh ini kunafa. Ini kunafa guys. Makan habibi ini sandwich. Ini ayam. Ayam. RM10. This one ada daging. Shawarma. RM16. Ya habibi. Ini mana punya? Syria punya ke Palestin punya? Sini ya habibi. Syria punya. Sini alright. Nampak dia punya daging dia juicy kan? Okay, mahal. Terima kasih. Hala habibi. Oh, مريبة. Hala habibi nasi Arab. Ramadan Karim. Okey, dia pula gerai menjual jus dan yogurt macam kat Putrajaya tu, Brothers.
Ini pula Mr. Churros. Kita jalan lagi pada Murtabak Singapura. Ini pula GTR Burger. Roti john wagyu pun ada. Roti john smoky crispy. Dia tengok. Gerai ni pula nama dia Hempuk. Dia punya menu-menu dia. Menu Hempuk. Ada nasi empuk ayam golek, nasi empuk betis hitam ataupun lamb shank. Itu dia. Ramai juga orang beratur ni lah. Ayam kami juicy, ayam kami juicy. Bismillah. Empuk. Oh, ini yang empuk tu. Nasi empuk, nasi empuk. Itu nama dia empuk. Ni empuk ni. Itu bukan marah kan? Empuk bang. Jangan sampai. Itu dia. Okay. Dia nasi apa dia bang? Dia nasi apa ni? Dia nasi empuk. Cara kita serve dia, kita terpaksa hempuk periuk ni. Okey. So kita orang masak dalam nasi tu ada kentang dengan carrot. So tak perlu letak gula dah, dia ada manis dah sikit macam tu. So kita akan serve dengan ayam golek dengan chicken chop grill. Chicken chop grill. Okey, boleh tengok ayam. Dua ekor, satu. Okey. Mau tambah 8. Air juicy dia keluar lagi. Nampak juicy ya? Ayam kami juicy, jangan risau. Okay. Macam kalau ayam berapa satu set ni? Satu set kali dengan ayam golek RM18 je. RM18 sahaja. RM18 je. Ayam seekor ke quarter? Ayam quarter. Ya. Okay. Kena try. Okey geng, saya rasakan macam tak kena getah macam ni. Sebab apa? Datang sini pukul 5 lebih. Memang crowded gila. Better main sini dalam pukul 4 petang memang cantik lah. So kalau kau datang pukul 5 petang macam ni, nak jalan pun payah lah. Assalamualaikum bang. Tongmo. Ya bang. Tongmo bakar. Tu dia. Okey, sini pula jual ni lah, ayam bakar madu tempayan. Saya buka bang. Boleh. Tu dia. Ayam bakar tempayan madu mana bang? Ayam bakar tempayan. Siapa jangan boleh angkat bang. Boleh angkat tengok. Ayam bakar tempayan madu manis dari Kedah punya asar. Dari Kedah punya? Dari Kedah punya bang. Oh, okey. Alright. Dekat sini pula gerai yang menjual pelbagai jenis keropok leko. Yang cheesy ada, yang biasa ada. Tu dia. Panas lah. Dia tengok sikit dia, tengah goreng kan. Tu dia. Panas lagi. Tu dia. Oh, baik. Baik bang. Okey, yang nak makan Yong Tau Fu dia mai beli kat sini. Spot Kelang Yong Tau Fu. Okey, ni pula gerai yang menjual air tebu. Assalamualaikum kak. Jual apa ni kak, air tebu? Air tebu lemon Bukan, biasa. Kalau nak tambah lemon boleh juga. Satu botol ni berapa ringgit ni? Yang satu besar ni 1.5 liter RM15. Kalau yang tu 500 ml dijual RM6. RM6 saja. Okey, ni pula Mr. Don Balik. Dia orang menjual apam balik. Tu dia. Jom kita tengok. Balik. Ni warna hijau dah ni bang. Tu pandan bang. Oh, pandan. Pandan pandan bulut, pandan pisang coklat, pandan pisang kacang jagung. Oi, lain macam ni. Yang ni coklat extra jagung kacang. Ya, abang isap kacang lagi bergaya. Biskop cheese 5. Satu. Okey, dekat sini pula nasi kambing grill 17, kambing grill 15. Ini pula jual sushi. Ayam goreng Uncle Bob. Ini pula biryani kukus power, batu pahat. Ini pula aneka cendol dan juga ABC. Nampak dia punya air dia geng. Oh, time macam ni
Nampak sedap ni. Assalamualaikum bang. Okey, apa masih ada lagi? Jual laksa noh. Ya, saya jual laksa je bang. Laksa kuah tempayan. Kuah dalam tempayan. Laksa Kedah. Tak Kedah noh. Bukan laksa Penang tengok sikit bang, kuah lagi, tengok sikit. Kuah ada sikit lagi bang. Register saja. Oi. Register dan play the game and then dapat free. Free exclusive Tadi ada banyak lah bang. Oh, tu dia. Kuah dalam tempayan tu. Kuah dalam tempayan. Semua ada 2 dah habis dah. Tinggal tak banyak dah. Tinggal tak banyak dah. Tinggal tak banyak dah. Okey, brother ni dia jual ayam kicap pudina dan juga ayam telur masin. Tu dia nampak ayam telur masin dia. Sate warisan. Saya kan datang time ni, saya tak boleh nak bagi interview berniaga sangat sebab time ni dia orang kebanyakannya busy. So kita ambil daripada luar je lah. Air balang gorgon, kambing grill. Assalamualaikum bang, tengok sikit bang. Masya-Allah, ambil. Kambing grill bang. Ya, kambing grill Arab grill. Nasi Arab grill, semua itu grill. Oh, nasi pun ada? Bola ikan, bola ikan, daging. Rempah daripada tanah Arab ni. Rempah tanah Arab? Ya, oi. Resepi inspirasi tanah suci. Okey geng, ni dia punya menu dia lah. Ni set dalam, boleh makan 4 hingga 5. Oh, ni set dalam. Macam ni RM5 bang? Set dalam ayam? Tak ada kapal. Tak ingat ke? Family ayam grill 88. Set dalam. Ni nasi Arab ni bang, nasi Arab. Nasi Arab ni? Nasi Arab, semua nasi Arab. Semua nasi Arab. Okey, ni pula donat kapas cahaya. Ramai juga orang beratur ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil video sikit boleh? Oi. Donat donat. Betul donat kapas. Donat kapas. Dia kenapa donat kapas? Dia lembut ke apa? Sebab dia lembut macam kita pegang kapas tu. Orang kalau kita sebut donat kan orang macam takut nak beli, takut keras lah apa kan. Ni jangan risau, dia lembut. Nampak ni? Ada berapa flavor ni? Flavor dia kita ada lebih 50 jenis flavor. Topping pun sama. Ya, betul. Ya. Okey, macam sebiji ke ada jual set ke macam mana? Kalau sebiji harga kayangan RM4 lah. Tapi kalau nak harga rahmah, kita bagi 4 pieces RM12. Boleh campur-campur. 4 pieces jimat RM2 lah. Ya, betul. Jimat RM4. Tengok sikit dia punya donat dia. Okey ni geng, ni dia punya donat dia nampak ada banyak pilihan geng. Bomboloni. Bomboloni 5 pieces RM10. 5 pieces RM10. Boleh campur-campur. Yang best selling kita tu HD crunchy yang coklat Nestle. Yang kat depan tu itu last. Itu apa tu? Donat tu? Ya, dia donat. Kita salut dengan Milky coklat dengan Nestle. Ya. Itu memang ramai peminat kita lah, customer yang dah biasa repeat dia akan beli. Yang tu pun sama RM4? Tak, yang itu 5-10. 5-10. Ya, betul bang. Alright, gerai ni pula menjual smash burger, ada juga dengan beef brisket smash. Okey, ni pula warung Mac nasi kerabu. Tengok beratur panjang geng. Makanan-makanan Kelantan ada juga dengan nasi dagang pun ada. Ini lemak bakar geng. Tu dia. Ini pula ayam bakar, daging bakar, lemak bakar. Hari-hari beratur banyak macam ni, Dik? Hari-hari beratur banyak macam ni Biasalah macam ni. Ini kalau hari biasa berniaga kat mana? Berniaga dekat Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam. Pasar Tani. Pasar Tani. Alright. Patutlah ramai geng sebab dia dah ada dia punya peminat dia yang tersendiri lah. Kau tengok dia punya beratur dia. Tu dia geng. Semua ni beratur nak beli nasi kerabu Mac. Nasi kerabu Mac Nasi kerabu Mac. Sini pula sotong bakar murid. Assalamualaikum. Sotong bakar sotong bakar. Sotong bakar. Ni lepas siap macam ni lah. Makan dengan dia punya sos, ada kacang sikit. Okey, lama tak makan ni. Sotong bakar murid tu geng. Okey, ni pula nasi kalut Jitra Mai. Saya dah pernah main makan dah. Nasi kalut Jitra Mai tu dia.
Assalamualaikum bang. Tengok sikit bang. Nasi kalut Jitra Mai tu. Nasi kalut Jitra Mai. Tu dia. Tengok nasi lagi bang, nasi lagi. Ada. Tengok sikit. Weh, ni nasi kuning ni. Tu dia, tak banyak dah. Nasi kalut Jitra Mai. Ini saya akan dah banyak kali makan dah. Memang sedap geng. Kedai buka bang, kedai? Kedai buka kat mana? Ada yang buka sini, kita ada PKNF pun ada. Oh, tak ada ke? Okey. Ya. Okey, ini pula kedai menjual nasi daging utara. Lili nasi daging utara. Itu dia. Oh, ramai juga beratok ni. Okey, ni pula nasi ayam bawang RM10 sahaja. Ni dia punya menu dan juga dia punya harga dia sekali. Okey, ni pula Ainul Kerang Bakar, Jalan 223. Kerang bakar kan? Itu dia. Ini tak masak lagi? Masak lagi. Ini kerang aku. Nasi jawab Sarawak, bukan kurni bang. Satu bekas RM10. Satu bekas RM10 bang. Ini pula Hotel Kerang Taiping. Tu dia. Ini pula nasi kerabu golok asli Pantai Timur. Nasi kerabu golok Nasi kerabu golok. Ayah pergi kapal api dah. Ada. Okey. Rasa ada, kemudian ada, tembak. Okey, kalau kamu nak tanya mana sekarang ni? Okey, laut ke dah? Air ke dah? Ini pula Pasembur Marka Tanjung. Jom kita pergi tengok Marka Tanjung macam mana. Pasembur Marka Tanjung ah. Marka Tanjung. Marka tu perempuan. Marka yang hilang perempuan tu perempuan. Ni kicau udang. Tanggung ni ambil video sikit ya. Ahmad Lee nasi ayam hainan pun ada. Tapi nampak gaya macam tengok dah nak habis dah. Ini Musta roti beef, roti viral. Nampak ramai beratur tu. Kita pergi tengok sikit. Assalamualaikum. Ambil video sikit boleh? Roti beef Ya.
Okey, ni first time tengok ni lah, roti john kambing overload. Tu dia, beratur panjang. Kambing kan? Ini kepak ayam madu putri. Ini pula warung Dahan menjual nasi ambeng rendang, nasi ambeng ayam kicap. Ada juga dengan lontong darat pun ada, geng. Ini pula roti bahadat dan roti kurasan. Saya kongkap video sikit. Roti kurasan Ya bang. Roti kurasan. Yang ni pula dia pernah jual cempedak goreng. Nak makan cempedak goreng, pisang goreng boleh main dekat sini. Pun ada, geng. Ini pula Sri Pandan nasi biryani. Ramai juga yang beratur tu, geng. Tu dia. Yang nak makan char kway teow mai sini, Saudagar Penang char kway teow. Daging, murtabak daging. Ya, ni korang nak makan. Ada banyak dah. Ya, ni kepada korang yang nak makan murtabak mamak boleh main kat sini. Murtabak murtabak ayam daging. Murtabak ayam daging. Okey, ini pula Omar Sharif Rojak Penang. Okey, dekat sini ada jual pelbagai jenis kunafa. Ini pula nasi kerabu Moknap masih lagi beratur panjang, geng, walaupun dah pukul 6.30 petang. Itu dia. Ada 3 yang ke? Tak mau kita ni 13 je tu juga. Lagi dengan lemuk. Apa ya? Apa yang macam? Boleh be, sabe? Nama be. Oh. Be, ya belum.
Ini pun ramai geng buat tu, roti John Sunway. Ini pula roti John Warisan. Okey, yang nak makan nasi lemak boleh makan kat sini. Nasi lemak tanpa ruli. Assalamualaikum. Mana Ustaz? Ya bang. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Ustaz ada urusan. Ya bang, sihat. Ustaz, alhamdulillah. Okey ya. Tengok remak semua licin dah. Oh, dah licin dah. Oh, yelah. Nasi pun tinggal suku lagi. Dah hampir pukul 7 dah ni. Tu. Okey ya. Malam buka tak malam? Malam buka kat restoran. Ada. Restoran baru. Betul. Alhamdulillah. Okey ya. Alhamdulillah. Ingat nak jumpa Ustaz tak ada pula Ustaz ada. Okey. Okey, mesti abang datang. Baik. Ini nasi lemak ya. Nasi telur mata RM5 harga dia. Nasi lemak telur mata RM5. RM5. Ayam goreng nak 3. So far okey lah, berniaga bulan puasa. Alhamdulillah okey. Setiap hari ada ramai Ramai. Sambutan yang meriah. Terbaik. Okey. Alright. Okey, salam Ustaz. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Okey, dah puas berjalan. Last kali sampai dekat kemah yang hujungnya. Saya pun tak tahulah yang mana satu first, yang mana satu hujung. Saya main masuk je. Last kali ada gerai nasi ambeng. Ni nasi ambeng. Lepas tu ni ada laksa house. Alright. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ni. Terima kasih kepada korang semua yang sudi layan video ni sampai habis. Teman saya ronda-ronda dekat Bazar Ramadan Stadium Shah Alam Section 13. Weh, banyak gerai, banyak peniaga. Saya rasa tak tercover semua. Letih sangat. Orang pun ramai. So, macam biasalah, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain. Saya di Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun, Bazar Ramadan Stadium Shah Alam Section 13. Memang best gig, memang gempak. Tapi tu Stadium Shah Alam dah tak ada dah. Okay. Jumpa lagi. Stay safe, gang. Assalamualaikum. Jumpa kita balik. Dah beli lah. Jom.